Assalamualaikum, saya Azhar. Okey, kali ni hari ni agak 1 hari bulan Januari agak tak beroperasi macam biasa, relax saja, buat benda lain. Ini pukul 7.30 dah solat maghrib, tapi bukan di masjid lah. Buat solat sini baru nak keluar. Ni saya nak tunjuk saya punya set up lah. Macam mana saya pakai dua handphone dalam satu. Handphone ni ada hotspot Digi RM25 sebulan. Bukan yang 5G apa semua tu, ini yang jenis lama, tapi Digi masih ada lagi RM20 sebulan tambah RM5 untuk unlimited hotspot. Jadi hotspot ni masuk ke handphone yang ni. Ni handphone untuk Grab ni asyik hantar benda ni je lah. Dia asyik remind. Kerana kita ingat benda lah, penting sangat. Okey, ni handphone yang untuk tu lah. Kalau dia punya main, ini untuk taksi, untuk Maxim lah. Jadi kalau nak cepat, dia ada ikon tepi ni. So ni untuk Maxim, yang ni lagi satu untuk Grab. Jadi sekarang tengah offline. Jadi bila dah lama tak online, dia akan minta foto lah. Jadi foto okey. No, angguk. Jadi memang perlulah dua handphone. Sebab ini handphone biasa je, handphone murah, Android lama. Jadi penting lah kalau satu handphone ni rosak. Ni handphone untuk data, untuk hotspot. Jadi ini pun ada SIM card, tapi saya tak, dia punya data tu saya tak maintain lah. Jadi yang ni RM25 sebulan. Yang ni bergantung pada yang ni. Tapi kalau ni kong sangat, barulah saya onkan data dia. Sekarang ni dia pakai hotspot yang ni, yang location. Ni saya rakam pakai tablet. Baru dapat. Kenapa tak nampak tulisan dia? Ni kena fokus balik ni. Alah. Jadi tak nampak sangat dia kenapa. Itu ideanya itulah. Untuk keselamatan dia, setting saya pakai dia punya tu, pakai jenis macam ni je, slot cepat, quick slot. Tak nampak. Kena pasang lampu suluh. Ni yang jenis macam ni je. Yang ni murah je, beli kat DIY. Lekat kat ikon tu. Ini sama juga. Cabut senang kalau nak pergi semayang, nak pergi makan, nak pergi tandas, selak cabut kan. Kita malas nak tinggal. Kalau tak nak tinggal lah, bahaya nak tinggal kan. Jadi adjust lah sikit supaya jadi kalau kadang-kadang yang ni sebelah kiri, yang ni sebelah kanan. Jadi daripada pegang ni steering, jadi pandang ke kiri bawah sikit. Jadi nampaklah peta kan, navigation apa semua. Itulah kalau cara basic kalau ada orang dia pakai duduk kat sini, duduk mengadap macam ni kan. Apa yang panggil ni macam ni. Ada yang macam ni belah sini, duduk kanan. Kalau sini tak boleh sebab ni nanti dia akan nampak ke dalam side mirror. Jadi mengganggu penglihatan pula. Okey, itu set up dia. Jadi saya ni murah je, DIY RM7 je. RM8 gitulah. Tak payah yang tu ada yang RM20. Tapi ni okey je. RM7, jimat duit. Jimat duit. Semua benda nak jimat. Kan ada duit sangat pun kan. Kita buat Grab ni, kena pandai berjimat. Okey, ni set up dia. Ini bawah ni sediakanlah tempat duit tukar, duit shilling kat sini. Okey, charger ada dua. Ni kan, kalau nak tu tak nampak. Ni charger ada dua soket.
Aduh. Ada dua, satu lagi mana? Dua-dua ni handphone biasa je, handphone murah. Ada. Dia masuk. Ni apa nak kat Ayong ni? Apa dia tak nampak? Tak apa, cancel. Belum bersedia. Grab dah hantar dah. Belum bersedia. Dia dah bagi. Mana jauh sangat. Kejap. Saya kena pakai dua tangan. Itulah. Jadi kalau tu offline, online. Dia tak nampak lah. Ni klik semula online. Jadi yang Grab ni kena letak paling tu lah, pakai tangan kiri kan. Jadi kita operasi pakai tangan kiri, pakai jari kiri. Ini button on off lah. Button on tak nampak kan. Lepas tu kena tekan back, on balik. Kalau yang ni, kalau nak set auto kat sini atas. Kalau nak klik, nak slide macam tu, ni Maxim kan boleh pilih kan, boleh zoom in, zoom out. Ini kan kedudukan saya. Okey lah, dah 6 minit ni, panjang sangat. Itulah ideanya. Dua-dua jalan. Pakai dua handphone lah, senang. Okey.